Ni, kita tengok dia serap air tau. Nampak tak? Oh. Serap air. Apa tak? Nampak tak dia serap air tak? Air kopi lah. So dia ada risiko serap air. Dia kelemahan dia serap air. Sebab tu kalau ada tempat yang bocor, dia ada risiko. Ada air betul. Dia memang ringan. Tadi nampak? Ada air kat bawah. Itulah kelemahan dia. Kelemahan dan juga kekurangan. Ada kelebihan dia, ada juga kekurangannya. So, dapat belajar sesuatu hari ni. Ni sangat penting Tak ada orang sharing. Orang yang jual perfume pun boleh satu sharing.